Redmi 17 ni memang banyak downgrade. Tapi sebenarnya smartphone ni untuk siapa? Nak beli smartphone termurah di muka bumi? Beli di factorymobile.my. Mudah, cepat dan terus sampai di depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing Redmi 17 yang merupakan Redmi terbaru dan mungkin tanda-tanda Redmi Note 17 akan keluar. Dan dalam video aku post yang lepas-lepas, ramai yang komen kata Redmi 17 ni banyak gila downgrade. Dia punya mungkin screen kan, dan mungkin dia punya chipset. Dan bagi aku, bukanlah semua tak bagus. Dalam video ni aku nak share apa yang best pada Redmi 17 dan apa yang tak best pada smartphone ni, dan untuk siapa sebenarnya phone ni dibina. Jom aku share. First kali kita cerita pasal rekaan lah. Semestinya kalau kita tengok Redmi 17 ni bukan direka dan nak nampak macam phone flagship. Belakang dia menggunakan kemasan polycarbonate memang jenis phone ni yang dibina untuk praktikal dan bukannya untuk menunjuk. Saiz dia juga memang agak besar lah. Kalau aku pegang kat tangan aku sendiri pun memanjang sikit. Tapi yang menariknya sebenarnya bila aku pegang phone ni, dia memang selesa dekat tangan. Sebab dia ada curve dekat belakang ni, bagi keselesaan bila aku guna dalam tempoh waktu yang lama. Kalau cerita daripada segi ketahanan, phone ni memang datang dengan ketahanan yang asas sahaja dan lebih pada konsep yang simple dan praktikal. So korang tak boleh expect lah ketahanan yang premium macam Redmi Note yang akan ada pada 17 ni. Memang Redmi tak bagilah. Secara overallnya bagi aku, konsep dan rekaan dia memang lebih kurang sama macam generasi yang lepas. Jadi kita boleh expect dengan phone harga macam ni lah Xiaomi akan bagi. Next benda yang aku rasa menarik selepas bateri ialah dia punya screen. Untuk Redmi 17 ni dia hadir dengan screen 6.9 inci. Saiz yang hampir 7 inci ni memang syok lah kalau korang banyak gunakan phone ni untuk video ataupun untuk tengok TikTok ataupun korang nak main game yang basic. Animasi dia pun lancar dan responsif. Tapi aku kena jujur juga yang Redmi 17 ni di tahun 2026 ni still gunakan panel LCD dan bukannya AMOLED. Yang tak okeynya bila dia gunakan HD Plus berbanding Redmi 15 yang gunakan Full HD Plus. Kalau korang dah biasa gunakan screen AMOLED, memang korang akan rasa sedikit perbezaan lah. Lebih lagi bila korang gunakan bawah matahari, outdoor, memang screen dia sedikit gelap. Korang kena naikkan brightness almost maksimal lah untuk korang dapatkan kecerahan tu. Untuk prestasi pula, Redmi 17 ni menggunakan Snapdragon 4 Gen 5 yang dibina dengan prosesor 4nm. Kalau kita tengok memang chipset ni bukan untuk lawan Snapdragon yang kelas flagship, tapi untuk penggunaan harian macam aku cakap tadi, aku rasa cukup untuk majoriti pengguna macam My WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya memang boleh layan dengan baik lah. Untuk gaming pula, gaming Free Fire ataupun game yang ringan tak terlalu berat tu masih boleh dimainkan. Apa yang aku nampak Xiaomi cuba sampaikan pada Redmi 17 ni ialah more tu pada basic penggunaan untuk korang cari phone kedua ataupun phone yang untuk santai-santai, just untuk WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau untuk gaming memang aku tak consider untuk korang ambil lah. Kalau kita cerita daripada segi software, Redmi 17 ni hadir dengan Android 16 bersamaan HyperOS. Yang kelebihan HyperOS ni, interface dia memang cukup matang untuk gunaan harian dengan pelbagai fungsi customize yang korang boleh gunakan. Cuma dengan rank 6GB ni aku tak galakkan korang terlalu agresif lah, bukan terlalu banyak aplikasi secara serentak. Untuk penggunaan biasa macam aku cakap masih okey lah. Next benda yang aku suka cerita ialah setup kamera. Untuk Redmi 17 5G ni dia datang dengan kamera 50MP dan aku boleh letakkan expectation awal-awal ini bukan phone untuk bina jadi kamera full. Kamera utama dia lebih kepada cukup untuk gunaan harian. Snap sehari korang boleh nampak warna dia memang sharp, tajam dan detail masih okey kalau korang nak upload terus dekat Instagram, TikTok ataupun sebagainya. Tapi kelemahan dia utama ialah bila gambar pada waktu malam. Memang gambar akan sedikit noise, mungkin tak akan sharp dan tak akan konsisten sebab kamera ni memang seraga untuk dapatkan cahaya untuk hasil gambar yang baik. Dan aku boleh katakan hasil gambar dia still memuaskan pada harga yang ditawarkan. Korang boleh dapat gambar yang baik, cuma gambar tu tak akan konsisten pada waktu malam sajalah. Kalau korang berada pada outdoor, cahaya matahari yang kuat, yang terang, sharpness dia memang lawa lah. Now kita masuk pada hero sebenar Redmi 17 ni. Dia punya kapasiti bateri yang memang besar untuk sebuah smartphone. Dalam penggunaan harian, kelebihan dia memang bukan sekadar nombor atas kotak sebab aku dah gunakan phone ni almost 2 hari tanpa pengecasan
dan stay ada balance untuk layan lah. Aku main game, aku tengok TikTok, aku tengok YouTube dalam agak heavy dan bateri dia masih ada. Phone ni juga hadir dengan pengecasan 45V. Agak laju juga untuk korang cas balik dalam 80, daripada 0 ke 80 tu ambil masa 40 minit ke 45 minit sajalah. So guys, apa pendapat korang tentang Redmi 17 5G ni? Dan untuk aku secara personalnya, phone ni memang sesuai lah yang bekerja macam Grab, Foodpanda, sebab bateri yang besar, ketahanan juga agak baik. Kalau korang minat nak dapatkan Redmi 17 ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Beli je dekat situ. Kita jumpa next video. Mungkin aku compare dengan Redmi 15. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.